Nama aku Adra Amira. Sebenarnya, dah lama aku teringin nak bercuti seorang diri. Jadi, aku hadiahkan percutian ini untuk diri aku. Di sini, aku harap sangat akan bertemu dengan ketenangan, kegembiraan dan mungkin cinta. Oi! Are you alright? Do you need help? You seem to be lost. Do you need a ride? Muka macam rumah tak siap. Nak suruh aku naik dengan dia. It's okay, sir. Thank you. Perempuan. Dasar Melayu makan belacan. Makcik ni dia dah habiskan makanan dia tapi dia tak nak bayar pula. Apa? Andre, kau masuk biar aku handle. Hei, belacan! Kau buat apa tadi? Kau ambil gambar aku kan? Kau nak malukan aku kan? Kau jaga sikit anak kau datang tempat orang ni. I pun nak cakap sorry pasal semalam sebenarnya. I rasa you boleh tolong I bagi tahu I kat mana tempat yang menarik kat sini. Tanya Sarah dulu kalau dia okey ke tak. Kau ingat dia girlfriend aku? That's nice. Hey, try. Oh, wow, cantik. 10 tahun dulu aku buat keputusan nak cuba nasib, nak cari rezeki ke tempat orang. Bapa aku bising lah. Marah dia tak setuju dengan pilihan aku. Tapi untunglah ada orang marah. Orang marah tandanya sayang. Adra. Daddy ada perkara nak bagi tahu. Daddy akan berkahwin. I don't need your approval. Daddy cuma nak bagi tahu saja. Kalau I ni jenis maki hamun orang, semua orang akan maki tau. Kau merepek apa ni? Kau sini tak perfect, kau sini tak sempurna. Kau nak nasihat aku untuk apa? Kau apa masalah kau ni? Kau gila ke? Aku tak perlukan nasihat orang macam kau lah, bongok. Any news about Adra? Nak pergi cari dia kat mana? You know where to find her. Kenapa aku nak kena buang masa cari dia? Adra! Adra! Adra!